Dalam Al-Quran juga, Allah berbicara mengenai satu kalimah yang unik. Zam'anu ma'a. Rujuk surah An-Nur. Apa dia zam'anu ma'a? Ini adalah gambaran yang Allah berikan kepada amalan-amalan kebaikan dan kebajikan yang orang kafir buat waktu mereka hidup atas dunia. Bila amalan mereka dihadapkan di hadapan Allah di akhirat kelak, amalan-amalan mereka ni Allah sifatkan seperti zam'anu ma'a. Apa dia? Ada perkataan ma', air. Air apa? Istilah moden hari ini, zam'anu ma'a tu adalah fata morgana. Fata morgana ni apa? Kita biasa berkenderaan, naik motor, naik kereta pada waktu cuaca panas yang terik. Biasanya di hujung jalan tu kita nampak apa? Kita nampak macam ayat. Ada ayat atas jalan tu. Tu fata morgana. Ada ayat tu. Tapi bila pergi dekat, ada ayat sungguh ke tak ada? Tak ada. Dia hanya penampakan pada mata kita akibat simbahan atau biasan cahaya tu. Kita nampak macam ada, tapi pergi dekat, Allah, hampa. Tak ada ayat. Dan itulah perumpamaan yang Allah berikan kepada amalan orang-orang kafir di akhirat besok. Waktu hidup atas dunia mereka rasa buat amal macam-macam, buat baik macam-macam, buat tu macam-macam, buat ni macam-macam, di hadapan Allah zam'anu ma'a. Oh, ingat buat macam-macam, banyaklah yang dapat, banyaklah yang boleh. Alhasilnya sirna, kosong, seperti fata morgana tadi.